Ada seorang mekanik yang lebih dikenali ramai dengan gelaran Abang Minyak Hitam. Nama penuhnya Muhammad Yusuf Muhammad Nor. Baru-baru ini, dia meluahkan rasa syukur yang tidak terhingga apabila akhirnya berjaya memiliki sebuah lori. Kenderaan itu bukan sekadar alat bantu kerja, malah menjadi kunci untuk dia mengembangkan lagi perniagaan membaiki motosikal yang diusahakannya selama ini. Impian yang disimpan rapi selama 7 tahun lamanya akhirnya menjadi kenyataan. Melalui perkongsian yang dikongsikannya di TikTok, dia menceritakan betapa perjalanannya bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi hasil kesabaran dan usaha berterusan akhirnya membuahkan hasil. Namun, di sebalik kejayaan itu, ada seorang insan yang sentiasa menjadi kekuatan utama dia. Tanpa teragak-agak, dia melahirkan rasa terima kasih yang sepenuh hati kepada isteri tercinta yang sentiasa berada di sisi, menjadi penopang semangat dan tulang belakang hidupnya sejak mula lagi. Dia menulis dengan nada yang begitu ikhlas. Terima kasih sebab selama ini sentiasa menjadi tulang belakang saya. Alhamdulillah, akhirnya lori yang kami idamkan sudah siap sepenuhnya. Selama 7 tahun, kami berdua berusaha bersama-sama, berkorban masa dan tenaga. Dan kini, segala usaha itu berbalas. Mimpi yang sekian lama terpendam akhirnya jadi kenyataan. Kalau tiada dia, mungkin saya tidak akan berada di tahap kejayaan ini hari ini. Terima kasih juga sebab sentiasa setia menemani, sama-sama menempuh hari-hari yang sukar mahupun hari-hari yang penuh kebahagiaan. Rasa syukur dan kasih sayang yang dicurahkan itu menyentuh hati ramai orang. Ramai yang meninggalkan ucapan mendoakan semoga segala urusan sentiasa dipermudahkan, rezeki terus melimpah ruah dan kehidupan rumah tangga mereka sentiasa diberkati serta dipelihara Allah. Ramai juga yang tersentuh melihat betapa dia sangat menghargai dan memuliakan pasangan hidupnya yang banyak berkorban demi kejayaan bersama. Bagi sesiapa yang ingin mendapatkan perkhidmatan yang ditawarkan, Abang Minyak Hitam memberitahu bahawa perkhidmatan membaiki motosikal menggunakan lori bergerak ini akan beroperasi di sekitar kawasan Petaling Jaya, bermula dari jam 2 petang sehingga jam 10 malam setiap hari. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi